Pernah tak you guys ada mata ikan ataupun ulcer yang sangat pedih dan sakit bila bercakap ataupun tengah makan? Sebelum tu, save dulu video ni supaya senang untuk you guys refer balik. Apa itu mata ikan? Mata ikan ni sebenarnya dikenali sebagai ulcer mulut. Biasanya dia nampak macam tumpuk putih, kuning dekat bahagian tengah dan keliling tu kemerah-merahan. Ulcer boleh berlaku jikalau lapisan di dalam mulut kita ada luka ataupun ada iritasi. Contohnya tergigit pipi. Kalau yang pakai braces tu mungkin bergesil dengan bahagian bracket, kesan-kesan luka, contohnya berus gigi terlampau ganas, ataupun ada makan makanan yang pedas ataupun tajam, tercocok tulang ikan dan sebagainya. Kadang-kadang ulcer boleh juga terjadi disebabkan suhu badan kita panas. So jadi dia keluar ulcer. Kalau anda stres, kurang tidur, ada perubahan hormon ataupun nutrisi tak cukup pun boleh menyebabkan ulcer juga. Most of the time, ulcer ni dia tidak berjangkit, jadi anda tidak perlu risau. Tapi ulcer yang besar mungkin akan ambil masa untuk sembuh. Selalunya dalam 2 minggu ataupun 3 minggu. Kalau ulcer yang kecil, mungkin dalam seminggu 2 dah sembuh. Biasanya dia akan rasa pedih pada peringkat awal, beberapa hari terawal. Lepas tu dia akan kurang dan tak sakit, tak pedih sangat. Bila kita perlu start risau? Jikalau ulcer anda tak sembuh-sembuh, dah 3 minggu masih sama ataupun semakin besar ataupun kelihatan lebih mengerikan dan anda susah nak makan, minum, susah nak bercakap, dan time tu boleh datang jumpa dengan dentist for us to check. Dalam situasi ni selalunya dentist akan buat biopsi. Kita akan buang bahagian tersebut untuk kita kenal pasti apa benda, adakah benda ni merisaukan ataupun tidak. Generally untuk ulcer yang biasa, anda boleh just apply janji gel ataupun Bonjela untuk kurangkan sakit tu dan untuk percepatkan penyembuhan. Elak makan makanan yang pedas, yang masam, basically makanan yang beracidic supaya kita tak melukakan lagi bahagian ulcer tersebut. Selain daripada tu, elak makan makanan yang keras-keras juga. Kalau video ni bermanfaat, jangan lupa like, save dan share. Nak datang buat rawatan gigi? Jom datang ke Stella Dental.